Assalamualaikum guys. Jom. Tinggal Isan. Tak siap-siap dia bah. Kita orang nak pergi mana? Pagi-pagi dah start gelap. Cewek roman panggung tak tetap. Family challenge sampai komat. Muka penuh tepung janji konten meletop. Ayah kuat makan, ibu kuat bebel. Anak gelap ke semua steady rebel. Jiwa real life, tak pura-pura. Kalau tengah drama pun tetap mesra. Sabarlah channel Bisyo. Kalau tak tengok nanti rindu bro. Like, comment, share and follow. Sebab di cinta kita satu dunia nak tahu. Kita nak bercuti, berjalan sekejap. Nak pergi mana? Jalan-jalan. Pagi-pagi ni kita nak menikmati keindahan alam. Pemandangan. Ini view. Dah sampai weh. Okay, kita nak masuk dah. Let's go. Kita tak tahulah di ke tak tempat tu. Yang satu tempat tu kita akan nak sebenarnya nak pacak kemah. Tapi tak tahu boleh ke, ada ke tak tempat tu. So kita jalan dulu. So tak tahulah. Ada itu boleh je pacak yang tak ada masalah kot. Tak ada masalah pasal rumah. Kan sebab tadi aku tengok dia Lepas pukul 5. kita balik bukan kita overnight. Kalau overnight RM50 ya. Tengok cantik guys. Oh ini apa dia tak palang ni mesti dia orang ada family day kan. Tapak perhimpunan lah. Mana dia campsite. Ni tandas. Kita akan pergi. Dah ambil tu. Dia tengok tu. Semua geng dia. Di mana kita nak parking ni? Nanti bawa wedding jauh, Bi. Dia pusing balik ya. Oh, Bi nak pusing balik. Sekarang kita akan pasang kemah dulu. Kita orang function tau kat sini. Wait a minute. Who are you? Function baby. Pukul 11 dekat pukul 12 so kita nak makan tengah hari dah sekarang. Lama gila weh pasang ni. Kita orang first time tau pasang benda ni. So tak tahulah dia macam mana, korang tengok je lah. Ayah ni gelak-gelak. So kita orang bergaduh je daripada tadi. Kita sampai pukul 10.30 Syal. 1 jam weh, 1 jam kita pasang. Okay guys, kita akan masak oden. So ada beberapa barang kita akan beli. Kita beli steamboat choice. Kita beli daging ni. Tapi ni kita beli kat Roshamat weh. Macam korang tengok video ni. Ni kita beli tartar sauce sebab kita orang tertinggal creepy pie. So kita orang beli kat Area Singer. Lepas tu kita ada sausage. So kita orang nak makan kita orang je. Tak ada beli untuk orang pun. Yang tu makan nasi lemak. Nyam-nyam sedapnya. Dia ajar husband saya. Hari ni kita tak masak sebab kita tak ada meja. Kita orang tak ada meja. So kita Okay guys, saya makan nasi lemak dengan daging sukia yang kita pergi dekat Roshamat semalam dapat. Buat apa ni dek? Alah, kena buka dari dalam lah. Weh, aku tak tahulah. Laki aku kenapa? Rock my baby.
Oh, yang Orang terbuang. Okay guys, kita orang nak kemas dah. So yang kemas dia is a ram.